Nama saya Nur Nazrah Abdul Samad. Saya mengharapkan semua yang menonton ni memanggil saya Hazan lah. Sebab saya reka nama tu nak dekat 3 tahun dah. Dulu kerja aku buat review je tau. Saya orangnya tak suka kenduri kendara. Dulu saya pergi ke kenduri dengan mak ayah saya ambil makanan banyak tu, mesti akan ada makcik-makcik yang tegur saya macam, patutlah besar, makan banyak. Ni adalah gemuk adanya. Ni kalau sampai ke besar ni gemuk macam mana? Pernah buat 2 kali video audition dekat TikTok. Ada awalnya saya join sebab nak engagement. Sebab saya rasa macam, ni boleh naikkan aku punya engagement kat TikTok ni. Aku buat lah. Dan saya tahu kita langgar sampai jadi. Wajah tenang kurung sekolah henti. Satu punchline ramai yang terjadi. Acting kuat, we are on the beat. Setiap gerak tadi siapa boleh tervita. Berkelakar tapi tepat kena. Hazan I-Team. Kita cana. Kita cana. Hai semua, Assalamualaikum. Ini ialah konten pertama dalam YouTube saya. Selamat datang semua. Saya minta maaf sebab masih tidak sempurna lagi. Mungkin terlalu amatur lagi buat masa sekarang. Since saya masih belajar lagi macam mana kan. Doakan saya. Kepada yang belum mengenali saya, nama saya Nur Nazrah Abdul Samad. Tapi, ada tapi orang-orang biasanya kenal saya dengan nama Hazan Samad. Hazan tu berasal daripada nama Nazrah, ejaan nama Nazrah yang diterbalikkan. Jadi akan dapat Harzan kan. Kenapa ada S pula tengah-tengah tu? Itu ialah initial ayah saya, Samad. Seboh kat tengah tu. Saya mengharapkan semua yang menonton ni memanggil saya Hazan lah. Sebab saya reka nama tu nak dekat 3 tahun dah. Jadi kalau akak-akak abang-abang tak panggil tu, saya ada rasa macam teraca lah. Ada rasa macam teraca. Jadi taklah saya bergurau. Panggil lah apa pun. Sebab saya ni, setahu saya lah, orang woi pun saya pandang. Kadang tu saya toleh. Saya orang Keluang Johor. Syarat tu orang Johor. Tapi. Dah lalang saya buat video pengenalan kan. Jadi akak-akak, abang-abang, adik-adik semua kenalah kenal saya betul-betul. Takkan saya nak bagi tahu info-info basic. Mustahil. Takkan tidak. Saya mungkin berketurunan Arab Saudi. Mungkin. Saya tak cakap ya, saya tak cakap tidak. Mungkin. Kita jangan. Saya punya warna mata. Mata saya ni kak, warna dia kadang-kadang berubah-ubah. Bila saya melihat ke langit, warna mata saya tu biru. Bila saya melihat ke tanah, saya punya mata tu coklat-coklat macam begitu. Tapi apabila kali saya pandang awak, ada keluar logo cinta. Saya kan, video ni saya tak tahulah macam mana ke depannya nanti diedit oleh saya sendiri atau mungkin saya bagi kat editor edit. Saya tak tahu, tengoklah. Kalau kata editingnya gempak, mungkin saya hantar video ni ke editor. Kalau kata editing dia agak shitty, minta maaf cakap, saya lah yang edit tu. Okey, pengenalan diri sudah. Sekarang ni keluarga saya pula. Kita mula dengan mak long saya. Okey, mak long saya nama Ruslina binti Sidik. Mangah saya. Kenapa muka korang macam menunggu-nunggu lah, macam betul-betul nak tahu mak long, mak ngah, mak hitam, mak teh, memang nak tahu Aku gurau itu mula-mula saya kita jangan. Ini ialah mak dan ayah saya. Ya, macam korang tengah tengok ni. Mak saya nama Zawiyah binti Hashim, ayah saya nama Abdul Samad bin Abdul Sawab. Inilah dia kedua orang tua saya yang mengasuh saya, yang membesarkan saya daripada kecil sampailah sekarang, sampai bila-bila. Itu mak ayah saya. Lagi apa yang korang kena tahu pasal aku Tingginya ya Allah. Penat macam mana aku nak berjalan, nak naik atas tu, nak buat video lah, apalah.
itulah nak sangat masuk AI team. Nak sangat mantap. Kan dah kena buat video. Apa nengok-nengok? Dulu kerja aku buat review je tau. 1,500 satu video. Itu pun kadang-kadang aku delay kan. Sebab tak buat hati, payment sikit. Aduh ya. Sekarang dah kena buat YouTube lah, segala itulah. Apalah, inilah. Alah. Jumpa kat atas lah, aku penat. Takkan nak ikut. Aku nonggeng-nonggeng naik ni. Sukalah kau duduk belakang. Jumpa kat atas. Kita jangan. Oh, ya Allah. Oi. Okey kak. Demi tak membosankan video ni, saya membakar kalori saya di tengah-tengah hari buta ni, akak tahu tak? Saya ni daripada tadi akak. Minta maaf korang. Saya ni tak biasa buat video, buat live saya biasalah. Okey. Saya dah sampai kat atas ni. Jadi bila dah sampai kat atas ni, cerita mesti dah lain kan. Jadi saya nak ceritakan tentang fakta menarik tentang Hazan Samad. Cik, kemain macam ada orang kisah je. Mana tak ada siapa kisah apa macam fakta menarik tentang Hazan Samad. Satu, saya orangnya tak suka kenduri kendara dulu. Dululah. Waktu saya kecil, saya meningkat membesar-besar tu saya tak suka kenduri. Saya anti lah kalau pergi kenduri. Kalau mak ayah saya ajak pergi orang kahwin sana kan, saya tak akan pergi. Saya akan sebolehnya mengelak lah. Sebab ada sebuah kisah tentang kenapa saya tak suka kenduri. Mungkin sebab ada satu kejadian yang berlaku lah waktu saya kecil-kecil. Saya badan besar. Jadi bila saya pergi ke kenduri dengan mak ayah saya ambil makanan banyak tu, mesti akan ada makcik-makcik yang tegur saya macam, patutlah besar, makan banyak. Ni patutlah gemuk badannya. Ni kalau sampai ke besar ni gemuk macam mana? Contoh lah kan. Bukan contoh lah, benda tu memang betul jadi pun. Kepada makcik tu, makcik betul lah. Makcik betul. Makcik ni kak, makcik betul. Tak adalah. Itu dululah waktu kecil. Jadi bila saya rasa saya terganggu kan dalam keramaian tu, saya akan rasa macam saya tak selesa. Sebab saya rasa macam akan makcik-makcik datang kat saya tegur cara saya makan ke apa kan. Jadi sebab itulah saya kurang suka kenduri kendara. Tapi sekarang saya okey dah. Saya dah besar kan. Jadi saya pun dah matang sikit. Saya macam lantak lah. Pergi je lah. Kalau saya berkesempatan saya akan pergi. Kalau tak sempat, minta maaf cakap. Bagi QR kita settle tepi. Cantik. Okey, yang kedua, saya pilih tempat lain untuk bercakap. Sebab sini saya rasa angle ni saya dah bosan lah kak. Akak-akak abang-abang mesti dah bosan tengok saya tercangak mentegak-tegak macam gitu kan. Jadi sekarang kita cari angle. Ada koci. Untuk siapa ya? Allahu Akbar. Minta maaf banyak. Minta maaf banyak lah ya, saya ni bukan apa. Itu hari, 2 hari lepas saya buat leg day dekat gym. Leg day yang iya tu kan. Jadi hamstring saya ni dia dah mula serangkut. Dia dah mula serang. Dia punya shring. Dia macam kecil-kecil gitu kan. Dia sakit. Tapi ni orang kata, personal trainer saya kata dalam lagi 3 bulan dah boleh macam Zuarifin dah katanya lah peha saya ni. Tengoklah macam mana kan. Kita stay tune lah. Kita jangan. Okey, minta maaf ya kepada semua, kita terpaksa tukar background. Sebab tadi background tadi ada problem sikit. So kita sambung yang kedua, fakta kedua yang menarik tentang diri saya. Saya rasa lah benda ni adalah satu perkara yang saya banggakan. Sampai sekarang lah saya banggakan. Itu saya pernah sepentas berlakon dengan Uncle Nasir Bilal Han. Ya, orang kata antara pelakon yang hebat juga dekat tanah air kita. Saya pernah berlakon dengan dia. Macam yang saya tunjukkan dekat korang sekarang ni. Ini adalah sedikit sedutan lah daripada pentas Tamasya Komedi Rakyat yang saya pernah join 2025 tempoh hari under Abang Syarul Shiro. Jadi saya pernah berlakon lah. Saya dapat watak, masa tu saya dapat watak sebagai girlfriend kepada Bujang. Bujang ni dilakonkan oleh Uncle Nasir Bilal Han. Jadi waktu tu saya berlakon dengan beliau dan saya rasa it's an honour untuk saya ceritakan semula cerita ni kat kalian semua. Sebab saya rasa macam bukan senang nak dapat berlakon sepentas kan dengan nama-nama besar tanah air.
Jadi alhamdulillah untuk itu. Jadi saya pernah berlakon dengan Uncle Nasir Bilal Haq. Biasa. Kita cana. Okey. Kita cana. Yang ketiga pula, saya sebenarnya nak jadi askar. Fun fact ialah saya sebenarnya nak jadi askar. Saya bukan nak sangat jadi YouTuber ke, jadi ini ke itu ke. Saya tak ada niat langsung nak jadi YouTuber. Kalau Abang Alif melihat, menonton video ni, minta maaf cakap. Jangan skip iklan Walaupun saya tahu video ni belum boleh monetize lagi, lantak Janganlah skip iklan. Biasakan. Tak adalah. Abang Alif mesti premium kan. Takkan ada iklan Takkanlah buka-buka telefon Abang Alif iklan. Takkanlah. Mesti premium Ada, saya saja sebut-sebut nama Abang Alif nak tarik view. Saya minat ketenteraan. Saya suka apa-apa yang macam benda-benda sejarah pun saya suka, tentera. Lepas tu saya suka juga museum. Saya minat art, orang kata seni-seni klasik seni-seni dulu kan. Saya suka. Saya orangnya ke situ arahnya sebenarnya. Nyanyi. Kita tanya. Fun fact yang keempat, saya rasa ialah korang mesti tak tahu yang saya sebenarnya pemegang sijil tali pinggang hitam taekwondo. Tapi lepas saya pegang tu saya letak balik. Sijil tu saya letak balik. So ya. Okey, yang kelima pula, yang last sekali, saya tak suka tepung. Saya tak gemar tepung. Apa-apa makanan yang berkaitan dengan tepung, yang menggunakan terlalu banyak tepung, saya tak suka. Itu je lah. Tapi saya makan je, bukanlah kata saya menolak. Kalau orang hidang saya makan, insyaAllah. Cuma saya, personally saya kurang tepung. Jadi kalau korang pun ada yang tak minat tepung ke, bolehlah komen dekat ruangan komen. Macam YouTuber aku. Korang boleh dekat ruangan komen. Gratis guys, gratis. Okay. Komen. Sorry lah, saya ini masih cringe saya di YouTube. Saya masih cringe. Kita tanya. Nanti korang tanya-tanya kan. Datuk kalau kata tak minat tadi, kata tak minat YouTube, kenapa buat YouTube juga? Kenapa pergi join AI team? Ni cerita dia. Sebenarnya saya main-main je. Saya bukannya serius sangat pun. Saya join video audition dekat TikTok tu kan. Saya join sebab saya rasa macam itu tengah ada engagement, saya buat video tu. Saya main-main je. Tak ada saya expect saya akan diterima oleh Abang Alif. Saya pun tak expect. Jadi bila tak expect, kita tak sangka kan. Bila tak sangka dengan tak expect tu, bila dia sama-sama kan, dia akan jadi lebih kuat. Lebih kuat macam mana gigi kita melindungi cavity yang kita ada. Kita tanya. Mesti korang tertanya-tanya. Dah tadi kata tak minat YouTube, lepas tu pergi apply AI team buat apa? Bagilah orang lain masuk. Akak, abang, adik yang dicintai Allah sekalian. Kenapa saya cakap dicintai Allah? Sebab saya tak mampu nak cintai korang semua. Yang mampu cintai kita hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tanya. Cerita dia gini. Straight talk. Teringat Arif. Scoop. Nice catch. Straight talk. Metafora saya agak crack. Saya tak buka kamus. Confirm takkan poplet. For that siang malam aku cari spekulan. Kita dah macam ni sebenarnya. Saya pernah buat 2 kali video audition dekat TikTok. Yang orang kata kita guna hashtag batch sementara. Macam tu lah kan. Audition. Nanti kita buat video, kita post, nanti Abang tengok. Kalau Abang suka kita, Abang akan masukkan kita dalam batch tersebut. Macam tu lah, saya pun join. Pada awalnya saya join sebab nak engagement. Sebab saya rasa macam, ni boleh naikkan aku punya engagement kat TikTok ni, aku buat lah. Tapi dalam hati saya tak ada pun harapan saya nak masuk. Tak ada, takkan Abang Alif nak ambil saya kan. Saya tak rasa lah saya akan ke sana macam tu. Jadi saya main-main. Tapi alhamdulillah, kali yang kedua saya buat video tu, Abang terima. Dan saya dah kat sini dah pun. Jadi ya, begitulah. Tak minat pun, kita dah ada kat sini. Apa yang saya tahu, kita langgar sampai jadi. Mak kata, Alif, sampai jadi. Selagi tak jadi, tak sah sampai jadi. Jadi ya, so far itu sahaja. Jadi saya rasa kita pun dah sampai ke hujung video. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang memang support saya daripada mula saya ada kat dalam dunia social media ni sampai sekarang. Yang mana mengenali saya melalui TikTok saya yang lama, Hazan. Dan sampailah sekarang akaun TikTok saya yang baru, Hazan lagi. Dan sekarang saya dah ada YouTube pula. Terima kasih yang mana yang dah memang sudi subscribe saya. Sebelum saya post video ni pun dah subscribe saya dah. Terima kasih banyak kakak-kakak, abang-abang yang sudi menyokong saya.
harapan saya ialah saya harap saya lepas ni akan lagi banyak keluarkan video-video yang berkualiti untuk tontonan anda semua. Mungkin dalam planning saya, insyaAllah saya akan try dan explore macam-macam niche. Dan akak-akak, abang-abang semua boleh stay tune dengan saya. Jadi terima kasih sebab dah menonton. Ini ialah outro yang sementara. InsyaAllah ini outro sementara saya belum jumpa lagi outro yang selamanya. Jadi orang mengandung dalam pantang. Kita jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.